Kalau korang sayang motor ni, elak-elakkanlah daripada bawa pergi kedai. Sebab apa? Once korang settle beli barang, silap-silap kena balik jalan kaki. Inilah dia Lambretta X300 Casa. Barang rare, limited, hanya ada 999 unit di seluruh dunia. Setiap yang ada dekat motor ni boleh jadi item rare berharga untuk yang kenal barang. Lagi-lagi bahagian karbon ni. Tahu tak apa masa 47 ni? Maksudnya tahun Lambretta ini bermula iaitu pada tahun 1947. Bernadikan enjin 275cc, X300 Casa ni mampu menjana sekitar 25.1 horsepower lengkap dengan sport seat yang empuk dan selesa. Macam mana saya tahu? Sebab saya dah merasa sendiri tumpang bos saya naik X300 Casa ni. Bukan setakat motor je rare, barang eksklusif yang diberikan kepada pemilik-pemilik juga rare. Dalam set ni terdapat dalam 12 item istimewa yang diberikan sebagai penghargaan kepada pemilik. Disebabkan motor ni dah jadi item rare dengan collectible, harga pun kena pian tepi. Tapi itu semua dah terlambat sebab semua unit di Malaysia sudah pun sold out. Dan acara ini lengkap dengan ride dalam Rita Sepang yang telah berjaya mencatat rekod baru di Malaysia dan juga Asia. Dengan kehadiran semua owner-owner Lambretta sedia ada yang merentasi zaman dari model klasik sehinggalah yang terkini.